Salam guys, good morning. Okay, hari ni Chef Shah dengan Madam Liza, kita orang nak pergi makan chapati dekat Hutan Bandar. Chapati viral. Chapati viral. Belum tahu sedap ke tidak So belum tahu lagi sedap ke tidak, tapi sebab dia viral. Banyak juga yang viral tapi tak sedap Jadi saya nak pergi rasa. Nanti dah sampai kat kedai tu, nanti Chef Shah share dengan korang lagi tahu. Nama kedai dia Chapati apa madam? Warung 7 pagi Warung 7 pagi. 7 pagi betul-betul. Kejap kita pusingkan kejap. So bila korang datang dekat bandar Johor Bahru ni, korang cari je Anjong Selera Hutan Bandar. Kita fokus sikit. Anjong Selera Hutan Bandar. So orang-orang JB yang mungkin dah tahu, okeylah. Kalau yang mana belum tahu, korang datang sini. Kalau siapa yang suka makan chapati, tu nama kedai dia tu. Tu chapati dia, Chapati Viral 7 pagi. Okay guys, so nanti kita share dengan korang lagi bila kita dah order makan. Okay, bye. Okay guys, inilah nama kedai dia, Chapati 7 pagi. Dia hanya buka daripada pagi sampai jam 1 petang je tau. 1 petang dia dah tutup. So kalau korang suka makan chapati, korang boleh try datang ke 7 pagi ni untuk rasa chapati dia guys. Tada, itulah kedai dia. Nampak? Anjong Selera Hutan Bandar. Selera rasa tak 7 pagi. Alamak, tak 7 pagi. Mari kita tengok. Madam tengah order chapati. Katanya kalau dah sejuk berlembut. Mari kita tengok. Sardin, kari rusuk kambing. Ini kari rusuk kambing guys. Siapa yang suka makan kambing boleh try. Okay, kita nak makan kambing, so kita ambil kima daging. Ada kima daging Kima daging, bukan kima kambing kima daging. Nasib baik daging. Okay, lepas tu dia ada chapati. Yang ni apa yang ni? Itu sardin. Sardin. Saya nak juga sardin tau. Dah order. Okay, lepas tu dia ada puri, tapi puri hari ni habis. Puri habis. Okay, tak apa, nanti next time boleh cuba lagi. Okay, so dia buka daripada 7 pagi. 7 pagi sampai 12.30 last order. 12.30 last order. Okey, 7 pagi guys. 7 pagi sampai 12.30 tu nasib je. Nasib je. Kalau korang datang pukul 12.30 tu ada lah. Kalau tak ada, korang duduk kat tepi katil je. Okey, mari kita tengok. Okey, jom. Wow, ni dia chapati. Kita minta sardin satu. Ni kima dia. Kima dia daging guys. Daging and bukan kambing. Biasanya kalau kita makan kima ni, banyak orang masak kima daging. Kima kambing. Ya. Susah nak dapat kima daging. Tapi sini kima daging, alhamdulillah. Sebab kita tak makan kambing yang Lagi satu, kalau korang order satu set chapati ni, dia ada 2 keping. Okay, so ingat ya, satu set 2 keping. So saya order 3 set, so dapat 6 keping. Okay? Tapi sebelum tu saya nak kena rasa chapati dia dulu. Jom yang rasa chapati dia. Tengok lembut ke tidak? Kan? Okay. Biasa viral kita tak tahu. Tapi mari kita lihat. Saya bukan paid review Bukan. Ni kita bayar. Saya datang nak makan, tapi saya nak kita tak pernah paid review lah ya. Kita nak promosi, nak tolong-tolong sesama peniaga. Betul. Jadi senanglah siapa yang suka makan chapati tu datang Johor dah tahu nak cari kat mana. Kenapa aku gagap Lagi satu, Chef Shah coach, chef. So kita insya-Allah apa yang kita rasa kat tekak kita insya-Allah boleh diterima lah yang Okey, so chapati dia tanpa apa-apa, lembut tak yang? Chapati lembut. Okey, kalau 5 bintang yang kasih berapa? Kalau chapati lembut dia ni saya kasih 4.9. 4.9. Kenapa tak ada yang kurang 0.1 tu? Yang itu biarlah saya simpan dalam hati saya. Simpan dalam hati salah yang jawapannya bukan itu ya. Itu jawapan yang selamat. Selamat 0.9 0.1 tu adalah ruang untuk lebih boleh diperbaiki. Sebab kita manusia tak perfect. Betul. Dia memang sedap. Sebab itu chef kasih 4.9 untuk chapati dia saja ya. Okey, kima dia. Bismillah. Okey, kima dia kalau 5 ayang bagi berapa yang? Adakah daging dia lembut? Adakah kari dia sedap? Adakah umami? Sedap. Okey. Ada rasa. Macam tadi Madam cakap, kita manusia tak perfect. Untuk kima dia ni
saya bagi 4.5 lah. 4.5 berarti sedap lah chef. Kalau saya ada kurang sini sana saya kasih 3.5. Tapi you kasih 4.5 berarti sedap lah ya. Cuma kurang ada kekurangan ke chef? dia tak ada kekurangan. Tapi saya pernah rasa kima yang lebih sedap. Lagi Tapi ini sedap lah. Sedap. Ada rasa pekat. You tengok pekat kima dia. Okey, kima dia pekat, ada rasa. Masih lagi boleh improve dan masih lagi boleh diterima. Bukan tak sedap Dia boleh Jangan diterima. salah faham Sebab tu saya bagi 4.5 daripada 5. Okey. So sardin dia chef. Ini sardin adalah resipi yang paling mudah nak masak. Kalau tak sedap tak tahu nak cakap apa. Kalau tak sedap saya tak tahu nak kata apa lah. Okey, kuah dia pun pekat guys. Kuah dia pun pekat. Sebab kena makan kalau ini kuah pekat-pekat sedap. Adakah tawar, adakah masin, adakah masam, adakah itu semua? Kalau saya makan sardin ni, saya suka masam-masam. Ya, saya tahu. Ada setengah orang tak suka masam. Ya. Jadi saya kena bagi makan dia yang pertengahan lah. Kalau untuk sardinnya sos ni, lauk ni, saya bagi 4 lah. 4. 4. Masih okey 4 ni Saya bagi 4 lah. okey. Berarti sedap lah tu. Okey, boleh diterima. Yang penting tak hanyir. Yes. Hanyir tak? Ni tak hanyir. Tak hanyir, Sebab sardin alhamdulillah. kalau kita tak pandai masak, Dia hanyir. Dia hanyir. Tapi ni tak hanyir. Ni tak hanyir. Alhamdulillah. Cuma kalau saya suka masam. Jadi ni kurang masam lah bagi saya. Lain kali bawa limau sendiri lah chef kalau datang sini. Kita bawa limau sendiri. Jadi kita boleh peras. Sebab tak semua orang suka masam. Tak semua orang suka masam. Betul saya cakap tadi. Tak semua orang suka masam. Kalau saya sardin ni, saya suka masam-masam sikit. Sebab kenapa dia akan lebih banyak mengurangkan dia punya bau hamis. Betul. Okey, tapi rasa masin, rasa ajinomoto cukup lah. Semua cukup. Kita jangan bohong diri ya. Jangan feeling tak ada ajinomoto, masak tak pakai ajinomoto ya. I love ajinomoto. I love ajinomoto. Okey, chef, last kali. Ini saya. Itu kari kaki ayam tu. Kari kaki ayam. Last. Tengok. Ini kari kaki ayam. Nombor 1 kena empuk Kena empuk. Kalau tak empuk bukan kaki ayam. Okey. Nampak gaya macam empuk. Macam sedap ni. Nampak gaya macam empuk melekat ni. Sampai kita rasa. Weh, empuk. Nampak tak? Dia tercabut sendiri kaki dia punya jari-jari tu. Macam mana? Kaki ayam dia empuk. Lepas tu rasa dia chef? Rasa saya bagi 4.7. 4.7 sedap lah berarti Kari ayam chef. Okey, daripada seorang chef dia kasih 4.7 tu berarti sedap lah. Sebab betul-betul rasa kari ayam Melayu. I suka kari ayam Melayu chef. I pun memang suka kari ayam Melayu. Sebab saya orang Melayu. Okey chef. So kalau awak ini tak, awak nak recommend tak tempat ni untuk warga-warga Johor dan juga warga-warga Malaysia atau Singapura kepada tempat ni? Selera rasa 7 pagi. So awak recommend tak? Salah medium. Selera rasa tak 7 pagi. Oh, ada X dia tu Ada X tu, medium tu lupa yang X tu. Selera rasa tak 7 pagi. Okay. So kepada warga recommend negara, tak? Saya recommend. So kepada warga negara Singapura yang suka makan capati, kalau korang datang Johor Bahru ni, korang kena singgahlah dekat Medan Selera ni. Dekat Hutan Bandar. Dekat Hutan Bandar, dekat je dari bandar. Sebab capati dia memang mood. Chef bukan orang Singapura je, orang Bukan. orang Johor, Saya orang London. orang Malaysia. Awak ni orang Johor, awak promote Singapura je ke? Tak, saya bilang warga negara Singapura dulu, sabarlah Medan. Tak, sabar. Okey, cepat. So kepada warga negara Singapura, kalau suka makan capati boleh datang sini. Korang waste je, cari je Anjung Selera Hutan Bandar. Lepas tu korang cari je nama kedai dia, Selera Rasa tak 7 pagi. Gitu. Okay. Sebagai warga negara Malaysia, orang-orang Johor, orang-orang Melaka, orang-orang Kuala Lumpur, ke mana-mana lah. Sebab kita dekat Malaysia ni ada banyak negeri. So orang-orang luar daripada Johor, kalau datang Johor holiday, kalau korang suka makan capati, korang nak diet, korang datang sini. Ya, betul. Capati kenapa chef cakap macam volume makin tinggi terkejut saya. Sebab suara saya memang macam ni. Oh gitu. Cakrakan. Bukan, Cakrasha.
Okey, jadi siapa yang nak sarapan pagi, yang suka capati, yang tak makan kambing, boleh datang sini ya. Sebab apa? Dia punya kima ni adalah daging, bukan kambing. Ingat guys, Okey, capati tapi siapa ni, yang makan kambing, dia ada juga kari Ada daging kambing. rusuk. Betul. Rusuk kambing. Sedap. Sedap. Tapi saya tak makan kambing. Okay guys, so siapa nak diet makanlah capati. Okey. Jangan makan yang berminyak-minyak. Ini tak ada ni. Tadi madam tanya saya punya feedback. Saya punya pandangan. Sekarang giliran chef Syah pula nak tanya feedback daripada Madam Liza selepas dah rasa capati ni. Nak rasalah sebab madam kan orangnya suka jujur kan. Tak suka apa ni? Saya pun kritik hebat awak. Saya chef pun kena kritik dengan madam ya. Saya punya masakan pun kena kritik ya. Mari kita tanya madam. Sebab kenapa tau guys? Sebab ibu-ibu ni, mak-mak ni lah pengkritik hebat. Sebab diorang yang masak hari-hari kat rumah tu. Betul. Jadi lidah diorang yang paling sensitif sebenarnya. You go. Betul. Okay, so tadi chef dah review kan. Chef bagi capati ni 4.9. Betul. Capati ya, bukan yang lain Capati dulu. Madam dah rasa capati dia lembut Lembut kan? Aku dah cakap lembut dah. Madam tak percaya. Percayalah chef. Apa yang saya rasa. Okey. Dia lembut. Dia tak masin pun. Dia tidak memuakkan. So madam bagi capati dia itself, madam bagi 4.7. Wow. Okay. Kenapa lagi 3 tu mana madam? Bagi 3 boleh improve lagi. Boleh improve lagi. Apa-apa pun dalam kehidupan kita perlu ada ruang untuk kita improve. So madam kasi 4.7 untuk dia punya. Mantap capati. madam. Okay. Tapi sedap. Kalau kita dah bagi atas 4 tu berarti sedap. Korang kena datang lah. Sedap kan? Okay. So ini adalah Ini apa madam? Ini kima daging dia. Kima daging. Okey. Kima daging dia ada daging di dalam. Kima daging mesti kena ada daging madam. Ya, ada daging di dalam. Ada daging, ada kacang cheese. Okey. Tapi dia kurang satu chef. Kurang apa tu? Favorite saya. Apa tu? Kentang. Oh, kentang iya. Betul. Ada orang taruh kentang madam Ada orang. Dia supaya kentang ni dia bagi lebih lah. Sebenarnya. Lebih sebenarnya. Tetapi saya rasa bos ni dia ada sebab kenapa dia tak taruh kentang. So kita kena respect benda tu lah. Betul. Bukan kita datang, dia bukan hanya nak berjual kat kita aja. Betul. Sebab ada mungkin orang yang tak makan kentang, tak suka kentang. So mungkin sebab itu dia keluarkan kentang daripada kima dia. Lain orang lain cara lah madam. Yang penting rasa dia. Betul tak madam? Yang penting rasa dia. Yang saya review kat sini adalah rasa. So kentang tu tak ada kena-mengena dengan saya punya point system. Okay. So kalau untuk kima ni saya dah rasa tadi. Saya bagi kima dia ni 4.3. 4.3. Itu dah bagus dah. Tinggi juga tu. Okey. Rasa dia sedap. Tak tawar. Yang paling penting saya paling pantang makanan tawar. Tawar kan madam kan? Saya pun tak suka makan makanan tawar. Macam makan bukan tak puas, macam makan kat rumah sakit. Makanan dia ada rasa, tak tawar. Kari dia tak lokek. Okey madam. Okey, Boleh. Nanti saya bagi. Kari dia tak lokek. Okey, so kita boleh rasa kari kita memang rasa kima lah. Memang rasa kima. Okey, tapi masih boleh diimprovekan lagi. Tapi saya bagi dia tadi berapa chef? 4.3. Okey. Saya nak madam rasa rusuk kambing. Ini adalah rusuk kambing. Saya kambing. Dekatkan sikit madam boleh kat madam. Angkat kat madam. Macam chef cakap tadi, kita ni tak makan kambing sangat. Tak favorite lah, tak favorite. Tak favorite kambing. Banyak tempat saya pergi makan kambing. Ada bau. Ada bau kambing. Sebab itu saya ni tak boleh dari dululah. Saya dari muda memang tak makan kambing. Saya suka makan kambing yang bau unta. Tetapi hari ni untuk fair enough siapa yang makan kambing tu, saya adakan ni kambing ni dengan besar hati saya terima bila tuan rumah, bila owner kedai kasih kita rasa. Terima kasih. Semoga murah rezeki. Murah rezeki tuan kedai. Yang lain kita bayar, bayar tau. Tak free bukan free. Kita bukan paid review ya. Bukan. kambing Okey, ni, makan beda makan. Saya takut bau lah. Tak, saya dah rasa tadi. Cuba madam rasa dulu. Saya tak tahulah sebab tekak saya kan. Tekak saya lain, tekak madam lain. Kan? Untuk orang yang belum pernah yang tak suka kambing, mari kita rasa kari dia dengan daging kambing dia.
Macam mana madam? Eh, Kenapa tu madam? Kenapa tu? kenapa kambing dia tak ada bau ya? Sebab kambing dia dah mandi madam. Guys, serius. Guys, serius. Saya boleh makan kambing ni. Saya dah cakap tadi dengan madam tak percaya. Chef makan. Lepas tu saya bilang, sedap dah lagi. Ah. Kambing dia mana? Saya mestilah tahu, saya kan chef. Dia bilang tak bau. Saya macam tak percaya kambing mana yang tak bau. Mandi macam mana pakai sabun apa. Mesti bau Ni pakai sabun Dettol. Okay guys, ini madam serius sebagai seorang yang tak suka kambing. Sebagai seorang yang jarang macam tak pernah makan kambing sangat. Dululah pernah. Madam kasih kambing dia ni 4.9 lah guys. Hui. Tinggi tu. Tinggi. Sebab kambing dia ni yang orang yang makan kambing Ah. orang yang tak makan kambing macam madam ni korang relax dulu Nombor 1 kenapa madam kasih 4.9 sebab kambing dia tak bau busuk. Tak bau hamis. Bukan kambing. tak bau busuk, tak bau hamis. Hamis kambing. Apalah madam ni. Benda ni korang makan macam makan daging tapi masih ada tekstur dan bau kambing sikit. Sikit je tapi dia tak ada bau kambing yang hamis, tak ada. Sedap kan madam kan? Itulah. Lepas tu dia punya kari ni, okey kalau korang tengok colour Cuba madam, saya pun nak makan ni, saya dah lapar ni. Okay, kalau korang tengok kima, kari ayam, kari daging, kari kambing, semua colour dia sama. Tapi Rasa tak sama. Rasa tak sama, guys. Rasa tak sama. Tak sama. Berarti rempah dia ni ada yang lain sikit lah. Okay, so you guys, madam recommend you guys datang sini. Makan yang dekat sini, dekat hutan bandar, dekat je. Dekat hutan bandar, dekat Anjung ni. Okay, dekat Selera Rasa tak 7 pagi. Tak 7 pagi. So dia buka dari hari-hari daripada jam 7 pagi Sampai pukul pukul 12.30 last order. 12.30 last Dia order. hari-hari ke? Dek, hari-hari ke buka? Dia buka hari-hari. Hari-hari guys. Hari-hari ya. Dari 7 pagi sampai 12.30. Janganlah datang lambat-lambat. Kalau you all datang lambat-lambat nanti takut dah habis. Macam tadi saya nak order puri dia dah habis. Itulah. So rugi kan datang jauh-jauh tapi ada benda yang tak dapat dimakan. Okay guys. So jangan, ini dah viral. Banyak tempat viral yang tak sedap. Tapi ini madam dengan chef recommend tempat ni. Jujur ya madam Jujur sebab itu not a paid review. Ini kita bayar sendiri. Kita tak buat paid review. So datang, jangan tak datang. Ni baru kita nak membantu madam Kita membantu peniaga yang betul-betul memang viral, memang sedap. Memang sedap. Okay, so datanglah kat sini, majukan peniaga negara kita. Yes. Okay, supaya mereka pun boleh majukan yang lain juga. Ya, itu dia madam, semangat yang itu yang kita nak madam. Kita nak makan dah lapar. Okay, bye.